Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengarahkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ membatalkan lesen perkhidmatan kenderaan awam PSP pemandu Grab yang melakukan gangguan seksual ke atas penumpang di Johor Bahru baru-baru ini. Tegas beliau, pembatalan PSV bermaksud pemandu tersebut tidak boleh berkhidmat sebagai pemandu di semua platform e-hailing. Menurutnya, Kementerian Pengangkutan memandang serius insiden tersebut dan akan memanggil semua pengendali e-hailing termasuk Grab bagi membentangkan pelan tindakan penambahbaikan untuk keselamatan penumpang. MOT tidak akan bertoleransi dengan sebarang tingkah laku yang mengganggu gugat keselamatan penumpang dan bersedia untuk menyokong pihak mangsa dalam memastikan tindakan polis diambil terhadap pihak pelaku. Semalam tular sebuah video yang memaparkan pemandu e-hailing melakukan gangguan seksual kepada seorang penumpang wanita. Video yang dirakam sendiri penumpang terbabit menunjukkan pemandu berkenaan menghulurkan tangannya ke belakang untuk menyentuh wanita tersebut namun ditepis. Pemandu itu juga bertanya umur wanita berkenaan dan berapa harganya dalam bahasa Mandarin.